nak diingati sebagai apa? Saya ah, saya nak dikenali sebagai orang yang suka menyumbang. Menyumbang ni tak semestinya duit. Hmm. Menyumbang idea, menyumbang pandangan, menyumbang ni menghulur tangan ni menyumbang juga, kan? Menyumbang apa yang saya ada lah. Selagi apa yang saya boleh sumbang, saya cuba untuk sumbang. Selagi apa yang boleh lah, apa yang mampu lah, kan? Dikenali macam, ni kalau Remy ada ni, kalau kita minta dia idea, dia mesti bagi. Macam tu lah, kan? Kadang tak semesti macam orang fikir duit je kan. Sumbang je duit. Sumbang ni macam-macam bro. Sumbang buah fikiran, sumbangkan solusi, kan? Sumbang tenaga, sumbang pengorbanan. Macam-macam bro. Saya nak dikenali sebagai someone yang tak berkira lah. Tak berkira dengan kawan, tak berkira dengan family, tak berkira untuk agama. Baik tuan. Terima kasih banyak tuan sebab sudi datang untuk saya banyak belajar dengan tuan. Betul dengan tuan. Macam-macam sebenarnya ilmu yang saya belajar dari sudut pandangan tuan dan sebagainya.